Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fina Misha binti Abdul Muklis dari Sekolah Kebangsaan Tambak Paya Melaka. Pada hari ini, saya akan mengulaskan sebuah buku yang penuh informasi dan bernilai, iaitu Penjagaan Anak Kecil. Hasil karya Puan Fadilah Taib. Buku ini membawa kita menyelami dunia anak kucing bermula dari sains kelahiran, perkembangan awal mereka. Seterusnya, buku ini menerangkan dengan terperinci tentang fungsi vaksinasi. Vaksin membantu merangsangkan sistem imun anak kucing untuk menghasilkan antibodi melawan penyakit berbahaya. Tanpa vaksin, anak kucing mudah terdedah kepada virus yang boleh membawa maut. Simptom-simptom kucing tidak sihat seperti muntah, cerit-berit, demam serta isu serius seperti sawai yang boleh berlaku akibat masalah saraf atau keracunan. Penulis menasihati agar penjaga segera mendapatkan rawatan veteriner sekiranya kucing mengalami sawai. Dalam bab pemakanan, penulis menekankan kepentingan memberi anak kucing makanan khas mengikut umur mereka yang kaya dengan nutrien penting untuk pertumbuhan otot tulang dan daya tahan tubuh. Buku ini juga menjelaskan mengapa kucing boleh bersikap agresif. Antaranya disebabkan antara rasa takut, kesakitan atau perubahan persekitaran. Sebagai penjaga, kita perlulah memahami punca sebenar dan menangani tingkah laku tersebut dengan pendekatan yang lembut dan bijak, bukannya dengan kekerasan. Kesimpulannya, buku Penjagaan Anak Kucing ini merupakan satu bacaan yang sangat berguna. Bukan sahaja untuk pecinta kucing, tetapi juga untuk sesiapa yang ingin memupuk rasa simpati dan tanggungjawab terhadap makhluk ciptaan Tuhan. Sekian perkongsian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.